Hari ke-30 projek wajah karat. Let's go. Okay guys, so jom kita sambung projek semalam guys. Kalau korang dah tengok video semalam kan, aku dah cabut, lepas tu basuh semua part plastik yang aku nak spray ni tau. So hari ni jom kita spray guys. Untuk spray ni kita pakai 3 jenis spray samurai tau. First layer kita pakai plastik primer dulu. Second layer kita pakai spray yang biasa ni lah. And then last sekali baru kita pakai spray clear 2K. So jom kita start spray guys. Aku maybe tak tunjuk semua part yang aku spray tau, sebab kalau aku compile semua dalam satu video, memang panjang guys. So korang boleh tengok proses dia dekat video yang aku dah cepatkan ni. So macam yang aku dah explain tadi, first layer kita pakai spray primer dulu tau. Second layer aku pakai spray matte black ni. Yang ni aku spray dalam 2 ke 3 layer. Depends lah. Kalau plastik dia tu macam teruk sikit kan, aku spray tebal sikit. Lepas tu last sekali bila semua dah kering, baru aku pakai spray clear 2K ni guys. By the way, untuk doorstep ni kan, aku rasa malas nak spray tau, sebab takut nanti dia cepat calar. Tapi lantak lah aku nak spray juga. Kalau dah calar teruk sangat nanti, baru ada alasan kan kita nak tukar baru. Ada juga konten aku nanti kan. Nampak top point dia tu. Finally guys, siap juga spray semua part plastik ni. Cuma aku spray ni waktu petang dah tau. Nak tunggu dia kering tu bercinta man. Nampak gayanya video kali ni korang kena sidai lagi guys. Tapi jangan risau guys, esok kita pasang. So korang park dulu, esok aku update video baru. Aku rasa tu je untuk video kali ni. Ciao.